Sah, SYIDA Melvin cerai dengan suami. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Syeda Melvin dilaporkan telah memfailkan perceraian terhadap suaminya, Syafiq Azim di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor pada Disember tahun lalu. Memetik laporan M-Star, perkara itu disahkan peguam yang mewakili Syeda, Nurul Jamaliah, yang memaklumkan bahawa prosiding melibatkan rumah tangga pasangan tersebut kini sedang berlangsung di mahkamah. Syeda yang failkan cerai pada Disember tahun lalu, tapi sebutan pertama baru dijalankan pada 2 April lalu. Katanya, baru-baru ini. Menurut Nurul Jamaliah lagi, kes berkenaan sebelum ini pernah ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha perdamaian antara kedua-dua pihak. Kalau ikutkan perbicaraan pernah ditangguhkan sekali kerana dengan niat ingin berdamai, tetapi Syeda nekat untuk teruskan penceraian juga, tambahnya lagi.